Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bersama saya Ustaz Firdaus bin Subhi di dalam program ataupun di dalam rancangan Hiwar Dini yang akan kita bicarakan pada pagi ini berkaitan tentang Ramadan, puasa dijaga, kerja dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Daripada surah inilah syariat tentang kewajipan puasa difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam itu sendiri, dan ia merupakan salah satu daripada 5 rukun asas sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia disebut sebagai rukun Islam. Puasa adalah merupakan satu kefarduan. Mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa maka mereka dianggap berdosa dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan jika sekiranya ia lakukan tanpa ada keuzuran ataupun sebab-sebab yang tertentu. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berpuasa? Al-Quran sendiri menyebutkan di hujung daripada peranan dan juga fungsi puasa itu, Allah menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi insan yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah puasa yang kita jaga, ibadah puasa yang kita pelihara, bukan hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Bermula dengan terbitnya fajar shadiq sehinggalah terbenam matahari. Tetapi bila disebut dengan puasa itu, ia bermaksud kita menahan diri daripada segala perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita jaga daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita pelihara daripada mendengar segala umpatan, perkataan keji, perkataan yang kotor. Maka apabila kita mendengar akan ucapan tersebut, kita menjauhi akan perkara-perkara ataupun ucapan-ucapan seumpama ini. Dan begitulah juga seluruh a'dha ataupun anggota yang ada bersama dengan kita jaga dan pelihara. Begitulah juga dengan ucapan-ucapan yang kita tuturkan, kita juga jaga agar setiap ucapan yang kita sebutkan dan tuturkan semuanya membawa kepada zikrullah, ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya puasa itu akan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar meyakini dan mengimani tentang kewajipan fardu ataupun tentang kefarduan puasa di bulan Ramadan itu, dan juga pada saat yang serupa ihtisaban, dia mengharapkan ganjaran itu tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu itu mestinya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia peranan daripada puasa. Dan apabila dosa-dosa kita ini dapat dibersihkan, maka tingkatan iman kita akan semakin meningkat. Pada saat yang serupa akan mempermudahkan kita untuk terus melaksanakan amal-amal yang salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah khusus. Perkara yang kedua, bila kita berbicara tentang bab puasa, kadang-kadang kita terlupa. Kerja yang kita lakukan sepanjang bulan puasa juga adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu agar kamu dapat menunaikan amanah itu kepada mereka ataupun ila ahliha, mereka yang selayaknya.
Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja kita adalah merupakan suatu amanah. Allah berikan kepada kita amanah kerja ini dan nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlupa. Bila masuk sahaja bulan Ramadan, maka kita mulalah untuk menunjukkan tanda lemahnya, letihnya kita. Sehingga tanggungjawab kerja yang diberikan amanah kepada kita, kita tidak laksanakan dengan sebaiknya. Waktu untuk hadir ke pejabat dilewatkan, berada di pejabat tidak melaksanakan tugasan yang telah pun diberikan. Semuanya beralasan atas sebab kerana kami berpuasa ataupun disebabkan keletihan akibat daripada puasa yang dilaksanakan oleh kalangan setiap daripada pekerja ataupun warga, khususnya kepada warga Jabatan Agama Islam Selangor dan juga jabatan-jabatan yang lain. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kerja ini juga adalah merupakan ibadah dalam Islam. Justru daripada itu, kalau kita melihat di dalam surah Al-An'am, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebut, katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, matiku juga, lillahi rabbil alamin, adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, daripada ayat tersebut membuktikan dalam hidup kita ada ibadah khusus dan ada ibadah yang umum. Ibadah khusus apabila ia dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadah salat, contohnya ibadah zakat, contohnya adalah puasa di bulan Ramadan. Semuanya itu adalah merupakan ibadah yang khusus yang mengaitkan antara setiap daripada peribadi muslim itu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebab itu Allah menyebut dengan kalimah salat, Allah menyebut dengan kalimah nusuk. Salat bermaksud ibadah salat, sementara nusuk itu adalah merujuk kepada ibadah-ibadah khusus yang lain. Dan kemudian disambung, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku. Setiap gerak-geri dalam hidup kita ini semuanya akan ada hisab, hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta termasuk ucapan kita ini akan menjadi ibadah. Jika ia merupakan ibadah, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan oleh setiap daripada kata-kata yang diungkap itu, maka di sana akan ada pencatat malaikat yang disebut dengan istilah ataupun dengan nama raqib dan juga atid. Raqib dan atid ini akan sentiasa mencatat dan merekodkan setiap ucapan-ucapan yang keluar dalam diri seorang mukallaf, mereka yang telah dibebankan dengan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, warga kerja yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pada saat yang serupa, perhatikan setiap kerja-kerja yang kita lakukan itu, maka perlu kita jaga dengan sebaik yang mungkin, seperti mana kita laksanakan sebelum masuknya bulan Ramadan, dan begitulah juga nantinya sesudah daripada Ramadan. Mudah-mudahan kualiti kerja kita akan semakin bertambah. Kenapa? Kerana setiap gerak-geri dan kerja yang kita lakukan, ia merupakan amanah dan nantinya juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang serupa, di sana akan ada catatan-catatan kebaikan dan juga dosa-dosa yang akan dihamburkan dan dihamparkan di hadapan mereka yang saat ketika bekerja lupa bahawa ia merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, ingatkan diri kita. Setiap kali kita keluar daripada rumah, bacalah zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyebut sebagai contohnya, kita mengatakan ataupun kita menyebut perkataan bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku bertawakal kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya. Doa ini juga adalah satu doa yang penting agar setiap kerja yang kita lakukan tidak culas, setiap kerja yang kita lakukan itu
akan menjadikan kita semakin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kerja yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan menjadi insan yang Allah sayang dan cinta kepada kita. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud daripada doa tersebut? Kita minta berlindung dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung dengan Engkau daripada aku ini sesat, ataupun aku disesatkan, ya Allah. Keduanya, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergelincir melakukan dosa tanpa disedari. Begitulah juga pada saat yang serupa, ataupun kita ini digelincirkan oleh orang lain sehingga akhirnya tertarik dengan setiap pujuk rayu dan juga bisikan-bisikan yang disampaikan oleh mereka yang berada di sekeliling kita. Seterusnya kita minta kepada Allah, wa a'udzu bika an azlima aw uzlam. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada aku ini menzalimi orang lain. Kadang-kadang kita tidak sedar kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Contoh, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, masuknya contoh pada jam 7 ataupun 7.30. 7.30 adalah waktu biasa. Katakanlah pada jam 7.30 kita masuk, dan kemudian kita balik lebih awal daripada itu. Walaupun kalau sekiranya bulan Ramadan tidak menjadi masalah, pukul 4. Tetapi kalaulah hari biasa, kita datang dalam keadaan 7.30, balik 4.30. Tetapi balik dalam keadaan lebih awal daripada itu, kita bermaksud kita telah pun menzalimi diri kita, ataupun tidak melaksanakan setiap tugasan-tugasan yang diberikan pada hari tersebut, maka kita juga telah menzalimi diri kita. Kadang kita tidak sedari, kita minta berlindung dengan Allah. Au uzlama, ataupun aku ini dizalimi, ditindas oleh orang lain, kita minta berlindung kepada Allah. Dan begitulah yang terakhir daripada doa itu, wa a'udzu bika an ajhala au yujhala alayya. Dan aku minta berlindung dengan Engkau daripada aku bersifat bodoh ataupun aku tidak memiliki ilmu pengetahuan. Setiap hari yang kita lalui, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya meningkatkan kefahaman kita dalam melaksanakan kerja dan tugasan hidup kita di dunia ini. Dan pada saat yang serupa, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada diperbodoh-bodohkan oleh orang lain. Artinya mudah sangat kita menerima sesuatu maklumat-maklumat, sekalipun maklumat tersebut itu tidak betul, maklumat tersebut itu salah, daripada orang yang menyampaikan juga adalah orang yang salah. Maka kerana itu, zikir ini penting untuk kita sentiasa amalkan saban hari, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kerja kita akan menjadi kerja yang berkualiti, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan markah yang sempurna atas kerja yang kita lakukan, puasa kita diterima, dan kerja kita ini juga akan menjadi sebab untuk terus meningkatkan diri kita ini semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, semoga perbincangan dan juga hiwar dini pada pagi ini akan memberikan manfaat kepada kita bersama. Jangan lupa untuk share, like, dan pada saat yang serupa sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dalam setiap siri perbincangan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.